minyak berapa, tol berapa, belanja makan untuk pasar berapa, entertainment berapa. Maknanya kita punya perbelanjaan tu jangan melebihi pendapatan kita lah. Maknanya kalau boleh kena ada, macam kita kata, ada lebihan sikit. Saya rasa mungkin tak sempat nak simpan tu sebab tak monitor kan perbelanjaan. Tahu-tahu je habis macam tak perasan. So bila kita monitor perbelanjaan tu, so kita akan lebih macam aware lah. Kita akan lebih aware, oh dah over budget ni. Dan kita bukan setakat buat budget dia tahu. Paling bagus kita boleh rekodkan kita punya, kan kita dah buat budget kan awal-awal kan, minyak berapa, tol berapa. Lepas tu kita rekod pula the actual expenses. Maknanya kita rekod pula the actual. So minyak berapa, tol berapa, belanja makan untuk pasar berapa, entertainment berapa. Lepas tu sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan yang kecil-kecil tu banyak menyumbang kepada yang perbelanjaan yang kita tak rancang. So bila kita dah nampak macam ada perbelanjaan yang lebih yang kita tak ni, kita adjust lah. Maksudnya bulan depan kita boleh duduk je bincang dengan anak kita, budget papa banyak ni. So kita kena live within our budget lah. Actually kewangan ni kita boleh je bincang dengan wife, dengan anak-anak tu semua kan. So benda tu akan jadi seronok lah. Semua orang faham, okay, belanja dapur kita banyak ni, macam ni banyak ni. Kadang-kadang ketua keluarga tu, pak ayah-ayah ni kan macam tak tahu lah ego ke malu kan, semua nak tanggung sendiri lah kan, semua nak macam semua kat kepala otak sendiri kan tu semua. So actually it's good to discuss dengan pasangan kan. So macam mana perbelanjaan bulanan, apa benda kita boleh buat, kita boleh rancang masa depan juga. Macam contohnya bila nak beli rumah, berapa nak budget untuk beli rumah. So I think it's a good macam aktiviti family pun bagus juga. Bagi saya sebagai seorang lelaki, dia ada dua sebab lah. Pertama, bila kita punya kewangan tak stable, kita akan rasa malu lah cerita, dan kita tak nak biar family kita risau. Kita tak nak macam kita punya wife ke anak-anak fikir yang suami dia tak ada duit kan. So masa depan dia mungkin tak terjamin. So takut benda tu risau. Yang kedua, yang tadi pertama tentang tak ada duit lah. Yang kedua, kalau ada duit pula, lebih duit, sangat risau, bila anak bini tahu pasal ada duit, macam-macam dia minta. So betul juga, benda betul. tu normal lah kan. So betul, kita risau benda tu. Nanti minta gelang emas pula. Kita tahu lagi banyak duit, lagi banyak dia minta kan. Betul.